Di antara perkara-perkara penting. Pertama, kita kena tenang. Ya, tenang. Jangan kelang kabut. Yang kedua, kita kena bagi tahu apa lebih kita yang tidak ada pada orang lain. Kena tunjuk yang kita punya lebih. Kalau sama je ataupun kurang, oh hibah, I pun buat hibah juga. So what? Apa special hibah? Ya. Pertama, kita kena tenang. Yang kedua, tunjuk apa lebih kita. Bagi tahu kita position diri kita. Saya tak sama macam 80% ejen-ejen insurans takaful di luar sana. Saya the top 20%. Dia kata, what make you say so? Dia nak tahulah kenapa you kata you top 20%. Kenapa? Kita bagi tahu yang lain akan pergi polisi medical card dan hibah, titik. Wassalamu. Kita tak buat macam itu. Kita buat comprehensive Islamic financial planning. Jadi dia pun dengar terkejut. Ada comprehensive, ada Islamic financial planning. Apa maknanya? Pertama, kita buat yang complete. Walaupun you dah ada, kita tak terkejut. Kecuali kalau you ada lebih pada 7 polisi dan saya balik. 7 polisi? Tengok, Mai pun dah tengah-tengah. Sebab dia akan terkejut mendengar. Kalau you dah ada 7 polisi macam klien-klien saya, then fine. Kalau tidak, saya ada beberapa lagi program yang you tak pernah dengar. Permulaan, bagi tahu dengan dia. Kita promote $3 million program. Pertama, $1 million protection. $1 million protection bukan bermaksud 1 juta. Kalau you dah ada 1 juta, saya nak propose you 10 juta. Ikut kepada you punya income. Nanti kita akan buat berapa dia panggil protection gap yang you ada. Dia pun dengar terkejut. Ada gap pula? Ada. Sebab itu saya bagi tahu tadi, kita kena position diri kita tak sama macam orang lain. Dia kata, saya dah beli 2 juta cukup lah. Ya, mungkin 5 tahun dulu 2 juta cukup. Mungkin. Tapi bagi tahu, kita dekat AIA, kita biasa buat 10, 20, 30, 50, 100 juta untuk satu orang. Ikut kepada keperluan dia. Dan bagi tahu, kita dah ada orang. Tan Sri Syed Mokhtar, apa nama dia? Syed Azman. Syed Azman tanya, saya nak 1 billion coverage, you boleh bagi tak? Kita dah ada request orang nak minta 1 billion. Kita bagi tahu you kena qualify ya untuk dapat that $1 billion protection. Boleh bagi ke bos? Boleh bagi ke? Sebenarnya insurance company tak pernah takut. Yang penting ni kau layak ke? Kau kena qualify. Maknanya kau punya income kena 10 billion. Razif? Income kau kena 10 billion, iaitu 10% daripada kau punya sum cover tu kena ada. Baru kita bagi. Jadi kita bagi tahu, kita punya $1 million protection sebenarnya minimum 1 million. Dan dia tidak ada limit. It could be 10 million, 20 million, 30 million, 50 million. So baru kita ambil anak Mahathir, jangan sebut nama, tapi salah seorang anak dia beli program 30 juta coverage. Premium 1 juta. Dia pun dengar. Bukan sum cover 1 juta kita jual premium 1 juta. 1 tahun. Soalan dia 30 juta ni protection. Protection apa? Protection. Ya. Soalan dia, kau qualify ke? Kita tanya dengan dia. Are you qualified? 2 qualification. Pertama, financial qualification. You kena qualify financial. You kena prove that you are qualified. You layak untuk dapatkan this protection. Yang kedua, you kena qualify physically. Contoh, kita ada klien. Saya mau sebut nama, suami dia lepas. Isteri dia 3 kali pergi buat full medical check up. Dalam kencing ada darah. Very small portion. Dia bukan period, dia dah tua dah. 50 lebih. Macam makin. Contoh. Bukan nakinkan orang lain. Kau nak hahashikin. Ini akin lain. Dia duit tak ada problem. Dia boleh bayar annual.
Tapi because of that 3 kali pergi medical check up, sorry, AIA tak terima. Reject. Duit you tak laku. Sebab tu kita kata your check is to pay the premium. It is your health that buy the policy. Jadi bila dia dengar, apa dia rasa? Dia kata, okay, you sounds different. You tak sama macam yang guru-guru lain lah. Ya, 80% datang pada saya sama je. Dah ambil hibah dah. Dah ambil medical card. You nak yang mana? You nak komprehensif ke you nak yang murah medical card? Sama. Dan dia hafal semua nama-nama medical card tu yang diwajibkan oleh Mr. Tang. Mr. Tang lah yang wajibkan tu sebab dia branch manager. Hari ni kita cerita pasal 1 million dah ya. 1 million is too small to retire. Mem dapat retirement EPF dia dekat-dekat 1 million. Dia seperti kan angin lalu je. Sama dengan air. Sama juga dengan pelangi petang. Engkau tiba bagaikan pelangi 1 juta entah mana pergi. Cepat je dah. 3 tahun habis. Yang paling baru 200,000 dekat 300,000 tak sempat tanya. Dah habis dah bang. Tak sempat tanya. Baru nak tanya berapa lagi baki. Dah habis dah bang. Ya. Korang gelak ya. Bukan korang saja gelak. Semua orang akan gelak. Semua orang mentertawakan masing-masing punya EPF. Bapa saya EPF zaman dulu 13,000. Dia kata belum dapat EPF, dia kata baring tak nampak apa. Bila dapat EPF, bila baring tak ni bocor. Sana bocor. Sini bocor. Ini kena atap baru ni. Dapat atap baru rumah. Sebab itu ketika aku nak robohkan rumah tu, sebab dia habiskan 13,000 cantikkan rumah. Ya, aku nak robohkan semua. Bapak aku cakap, renovate je lah, janganlah habiskan. Tak nampak duit abang punya EPF. Inilah yang duit abang ada kat sini. Sebab tu aku tak robohkan. Aku nak roboh buat rumah batu sendiri. Dia tak nak. Dah jenuh aku ejas rumah lama, kayu separuh, batu separuh, bawah tanah ada, atas tanah ada, tepi tanah ada. Aku kena ejas, tambah lagi depan, tambah lagi posh. Habislah 60,000. Tu Cina yang buat rumah tu. Jadi 60,000 dapat banglo satu lah. Macam mana mau buat? Bapak saya cakap sayang lah. Ini atap bocor, dia sudah tukar atap baru. Belum bocor lagi, dia banyak sayang atap lah. Kalau main mental. Jadi itu baru $1 million retirement. Belum lagi education. Kita bagi tahu kita nak anak-anak minimum pergi Australia semua ada 500,000. Nanti dia kata, I punya ejen kata ada medical card, ada hibah, SSPN dah cukup dah. ASB bagi penuh 100,000, ASB 100,000, tabung haji 100,000 dah lah. Tak cukup dah dunia akhirat. Itu approach kita. Kita bagi tahu tak cukup. Let me do the calculation for you. Okey, balik kepada tadi, ni untuk Fiza juga dan juga yang lain. Kalau collection dia very strong macam ni, duit tadi isu dan dia muda baru 33 tahun. Dan dia ada seorang anak, suami yang baru, tak kisahlah, nanti kita tanya suami dia siapa. Yang penting ni anak dia ni yang berjambul ni. Kata kalau dia 33 tahun, dia kahwin umur 27, dia anak 5 tahun. Lebih kurang. Kalau saya akan pergi pada anak dulu. Sebab saya tahu dia dah ada medical, dia dah ada hibah. Kita nak pergi yang lain agak tough. Ya? Kita akan buat yang pertama, kalau dia ada potong EPF, kita pindahkan kepada DPF. Katakanlah dia ambil gaji 20,000 sebulan. EPF dia 20%. 20% lah. 4,000. Ambil dulu EPF 4,000 sebulan. Dia akan dapat lebih kurang 1.2 million. Pertama buat EPF kepada DPF dulu. Fiza faham Fiza ya? Okey, buat EPF kepada DPF dulu. Itu first thing to do. Yang kedua, kita pergi kepada anak. You anak seorang saja, you umur 33. Ya? Belum tentu lagi you dapat anak lagi.
Mungkin ini adalah satu-satunya cahaya mata yang you ada. If I were you, I work so hard untuk dia. Untuk dia. Hey. Nah, itu tambah lagu dia. Okey, saya akan fokus kepada anak dia. Saya akan bagi tahu, saya akan susun baik menjelang umur 20. Saya akan susun dia molek-molek. Dalam masa 15 tahun, saya akan siapkan 1.5 million untuk dia belajar. Dan dia pun tak pernah terfikir. Adalah fikir, tapi saya buat macam-macam lah. Saya buat investment sana lah, saya beli property lah, saya beli time sharing lah, saya beli Bitcoin lah sikit, saya beli macam-macam lah. Ya, saya buat macam-macam. Ada yang rugi lah, ya. Ada yang saya simpan dengan Tan Sri tu lah, duit tu pun dah hilang lah. Contoh. Contoh. Tak tahu lah. Saya pun ada simpan lah dengan yang buat air tu. Apa nama buat air tu? Bagi tahu dengan dia, if I were you, this will be my priority. Cakap dengan dia, if I were you. Siapa nama anak dia? Ismail. Katalah nama anak dia Ismail. Don't you think both of us, we think seriously about Ismail? Not I'm asking you, I'm with you now. Saya bersama dengan doktor memikirkan pasal Ismail. Baru dia tak rasa berlawan. Kalau tidak, kita kata you kena ambil 1.5 million. Dia pun tengok kita, kau dah kenapa suruh-suruh aku ni? Duit aku lah, anak aku. It's my money. Dia tidak ada kebersamaan. Kita kena duduk sebelah dengan dia. Ni Mai kat depan. Mai tak tahu apa yang sedang berlaku. Tapi lagi 15 tahun dia akan bagi tahu. Apa nama pakcik tu yang tua-tua yang suruh simpan tu? Cakap terima kasih kepada dia. Dia dah mati dah ya? Apa dah mati dah? Thank you. Atau dia jadi Perdana Menteri. Kita bagi tahu ya, you kalau ada cara begini, kepahaman yang begini, niat yang begini, closing senang. Closing Senang. senang. Ya. Kita bersama mak dia fikir masa depan anak dia. Saja kita provoke dia. Kau ingat laki baru kau ni akan fikir pasal anak kau. Dia dapat anak lain, dia lagi anak tu je, anak dia lupa. Siapa nak fikir anak yang pertama ni? Belum dapat, bolehlah cerita I sayang you, I sayang Main, sembang. Sembang. Betul, dapat Ismailia, Ibrahimia, Fatimia. Ya. Datuk K pada example, ingat dia sayang anak Siti. Betul lah. Jadi anak yang ini, Faizal faham lah, embun hang bukan main jeli kat aku lah. Sungguh. Saya cakap benda betul. Ya. Baik suami, baik isteri. Katakanlah dia suka dengan janda. Dia suka janda tu, anak dia tak suka, baik dia jaga anak dia, jaga anak janda buat apa? Katakanlah dia ada 100,000, anak yang betul nak masuk universiti, anak janda masuk universiti, nak bagi mana? Tak ada mana. Ya. Saya bagi janda masuk universiti, bos. Anak janda nanti dia hantar pergi IPTA. Anak dia hantar IPTS, Australia lagi. Tak, itu naluri manusia. Apa kita nak bagi tahu? Sekarang ni saya bersama dengan anda memikirkan masa depan Ismail. Shall we agree? Being a doctor, you want to give the best doctor's certificate to your son. Sebab you mampu. You mampu. Daripada you beli 2 Lamborghini, duit Lamborghini you masukkan ke sini. Harga dia 1.5 million. Jadi 1.5 million ni saya bagi you 3 option. Option yang pertama, okay, bayar bulan-bulan, regularly, ambil daripada kedai. Okay, berapa dia kena simpan lebih kurang? Berapa daya? 1.5 million. 150 kalau 30 tahun. Sekarang kita tinggal 15 tahun. Double. Kena double berapa? 300. RM300 per day. Daripada 20,000, what is 300 untuk anak yang you sayang? What is?
Kalau you betul-betul cerita sayang anak you tak cerita pasal mahal. You tak cerita pasal mahal, you akan beli. Cuma sekarang ni apa yang you beli? You bukan belikan dia kondo yang dia tak minat nak duduk. You belikan dia satu resort yang dia tak minat. You beli dia banglo atau bukit dia tak minat. You yang minat. You kena ingat all these things. Sebaik-baik hadiah untuk anak bukan banglo, bukan Lamborghini, education. Pilihan pertama RM300 satu hari. Yang ni senang. Jadi berapa satu tahun? 96 kali 3 108,000 satu tahun. The moment you lock saja yang banyak ni, anak you dah tentu ada 1.5 million. Sebab kalau you sihat, klinik yang bayar. Kita faham ya? You sihat, klinik yang bayar. Fiza kata, tu dia baang satu kes 108,000. Embun kata, walaupun pagi ni tak berapa nak bagi, rasa macam ada embun lagi. Sebab idea ni memang bagus. Ya? Jadi balik kepada tadi, paling sikit kita bagi tahu dengan dia 108. Ya? Dan kita bagi tahu kalau you dah ada ASB tersilap. Kadang-kadang kita ambil ASB pakai nama adik. Berlaku. Duit dah banyak sangat, letaklah nama siapa-siapa. Ada nama adik. You boleh bayar 216 2 tahun. Tahun ni, tahun depan you dah bayar lamsam. Tahun 1, tahun 2. Yang ketiga, saya juga boleh propose supaya you bayar benda ni lamsam. Berapa kalau bayar lamsam? Siapa tahu? Berapa? 108 1 tahun, dia kena bayar lamsam berapa? 2.16. 1.8. Salah. 20 tahun tak? 2.160 juta. Saya tengok saya tahu figure. Bos kata tadi 10 Ini tahun. 10 tahun mas. 10 tahun dah kat 10 lah. 1.08 juta. Siapa cakap nak 10 tahun? Tadi bos kata Double. dia ada 15 tahun je lagi. Kita dah lambat start. Betul. Tapi kita bukan ambil yang 10 tahun. Oh ya. Mesti minta 20 tahun. Kita dapatkan full itu. Buat full payment. Cuma kita cash out early. Oh. Kita cash out early. Oh. Kenapa kita nak cash out early? Nak guna untuk belajar. Guna untuk belajar. Tapi kalau katakanlah dia tak guna untuk belajar, let the money grow. Katakanlah mak dia meninggal sakit kan, let the money grow, will accumulate 3 million. Untuk dia set up dia punya own klinik yang lebih cantik. Dia buka 10 cawangan mak syarikat ni mak dia punya. Bagus tak? Bagus. Jadi balik kepada tadi, the third option berapa tadi premium? Langsam. 2.160 juta. 2.1. 16. Yang ini kalau bayar premium tulis kecil-kecil je. Kalau benefit tulis penuh. Alah, 2.16 je. RM2.16 je. Kepada orang yang memang ada duit, tengok suami dia lagi kaya, 100 juta dalam akaun ada. Ya Allah. Dia orang ada duit ni ramai tapi tak berbunyi duit dia. Ya? Cakap dengan dia, kalau you ada RM100, I minta RM2 untuk anak you, boleh tak? Boleh ke tak? You ada RM100, I minta RM2 Awak tak boleh, tak payah gaduh nak fikir. Dia punya setuju macam nak marah. Awak yang tak boleh. Tu dia orang Kedah. Dia setuju tapi macam nak marah. Nak gaduh lah. Ha. Bayang hari ni kita ajak, jom kena malam ni malam Jumaat. Awak yang tak boleh. Boleh ni main lah kata. Tu dia tu. Terkejut. Nak ke tak nak? Hei, dia malu pada dia masuk balik bos. Masuk balik. Pun. Terkejut masuk balik. Jangan besar lagi hang ni tu. Awak yang tak boleh malam Jumaat ni siap ni. Tadi gini kan. Tadi kenapa? Itu Terkejut member. dia bahasa. Jadi penyu tu. Ya. Tapi kalau orang Jawa tak begitu, dia halus. Ha. Keraton. Ni ibu-ibu, landasannya dah siap apa belum? Pesawatnya dah mendarat. Propose kepada dia $1 million education dan juga EPF for the start. Daripada sana kita dah dapat maklumat, oh dia ada 100 juta. Baru cerita pasal investment. You nak tahu berita baik? Apa dia? Kita boleh gunakan, ya, duit
yang you ada supaya kita boleh gunakan ketat je. Okey, kita boleh gunakan. Katakanlah tak usah banyaklah. Dia ada katakanlah 50 million simpan dalam FD. Kadang-kadang dulu dia jual tanah dekat mana Langkawi, mana simpan dalam FD. Ada? Banyak orang macam tu. Bukan dia pakai pun sebab dia tak tahu nak pakai pun kadang-kadang. Saya jumpa ada satu orang pengawal keselamatan dekat Langkawi. Dia jual tanah 2 juta lebih simpan dalam FD. Dia simpan dekat 3. Tabung haji, bank, tabung haji, ASB benar. Kemudian dia ada satu lagi bank, public bank. 2 juta simpan dalam 3 tempat ni. Tapi dia masih kerja jaga lagi. Saya kata, bang, tak tahu nak belanja lah. Tak tahu nak belanja apa. Tak tahu, biasa dah susah, tak apa, biar pergi kerja. Jadi jaga. Tak tipu. 2 juta lebih dalam account, jadi jaga. Gaji 1,000, dulu 1,200 lah, 1,200, 1,300. Ada. Duit dalam bank, dalam tu tabung dia kata tak apa, kita makan dividen. 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 Saya jumpa. Tapi aku pun tak tahu nak cakap apa kat dia. Aku dah boleh bayang dia punya IQ dia macam mana kan. Jadi leceh sikit lah. Tapi lepas tu kebetulan dia punya tempat tu tutup lah kedai. Apa ni, tempat yang saya pergi mancing, tahu tak? Yang saya pergi dekat Langkawi, tempat yang saya pergi mancing tu. Kalau mancing? Dia ada buat dekat Teluk Ewa tu dia ada macam resort tau. Dia ada resort, dia ada boleh mandi, boleh apa. Tapi dia ada tempat mancing. Oh, dia guard kat tu. Dia kan sama dengan Dayah. Bukan. Tengok. Bukan. Dia dua-dua dengan Dayah sama lurus dia. Lurus ni bagus. Lurus ni bagus. Tak ikut lah. Apa yang bagus orang lurus ni? Kan orang boleh buat galah. Jadi kalau lurus senang buat galah. Jauh pergi dia. Boleh buat jembatan. Kau bayang kalau jembatan begini. Dia macam Abadin yang belok kanan kan macam ni. Abadin punya ada sikit lah, sikit je, tak banyak. Abang ni hewat banyak. Banyak cerita-cerita kelakar Jadi balik kepada tadi, kita bagi tahu oleh kerana hang ada ni, kita bagi berita baik. Apa berita baik dah? Kita ambil tagai yang boleh bagi guaranteed berapa persen? 5. Yang ni contractual profit ataupun dividen yang dia boleh bagi 5% plus. Yang ni Fiza pandai, dia boleh mengajar aku ni. Dia lagi banyak ni tak attend training pada aku. Kesayangan jadi Liza ni ajak. pun kau saya belajar pun. Ini kau anggaplah seperti drama swasta yang dia punya merapu lah. Ini maknanya satu perkara yang hang tak payah faham dulu. Tapi saya bagi tahu ini extra service yang kita buat. Jumpa orang yang ada duit, bagi tahu dengan dia, berapa you punya return sekarang ni FD? Dia kata 2% ataupun 3% the most. Saya bagi you lebih. Saya bagi you 5%, 2% extra. Ada plus lagi. Apa plus? The moment the market doing good, you are going to get better return. Is it good? Good. 5% contractual return. Jadi 5% daripada 50 juta berapa? Betul? Betul? 5. Contractual return boleh digunakan untuk bayar premium annual. Am I right? Bukan annual. Boleh bayar lump sum. Contractual return dia. Boleh bayar lump sum. Ya, you bayar saya tahun ini, sebenarnya tak apa. You ambil untung dia tahun depan. Free. Lepas pada itu, kalau katakanlah dekat sini ada lagi 5%, which is not difficult to get another 5%. You boleh dapat lagi another 2.5 million lagi. You can do anything with you. Saya cadang yang ini, you beli property, you beli rumah, you beli kereta mahal, you gunakan duit ini. Jangan gunakan duit pokok. Ambil duit daripada dividen. Sebab itu orang kaya-kaya dia tak goyang pokok. Dia ambil bunga je.
untuk beli kereta. Sebab dia tak risau harga kereta jatuh, dia tak peduli, dia duit daripada dividen. Is it good idea, Fiza? Jadi soalan dia cepat, RM100. Berapakah komisen Fiza? Komisen dia? Ha. Lamsam berapa weh? Lamsam Katakanlah dia bayar annual. Oh, bayar annual. Dia bayar annual. Dia bayar yang ni 3% komisen. Bos buat 3% ke 35? 35 lah. Okey. 37,800. Cepat, RM100. Cepat, Mai. 1,537,800. Kenapa dah 7 juta? Sebab 3% from 50 million. Kira dia belum? Apa tu? Oh, banyaknya. Apa tu? EPF, DPF. Katakanlah dia bayar lamsam annual. Berapa tu? 48,000. 30%. 35. 148,000 premium. 54,600. Komisen berapa? 1,554,600. 55 1.5 lah bos. Okey, duit 100 itu bayar 2. Sebelah tengah. Total commission banyak. dapat berapa? Bos. 1.5. Okey, Eza dengan Mai kongsi RM50 tengok sebab dia berjemaah. Jawapan dia berjemaah. 5 untuk dia orang berdua. 5. Okey? Apa saya nak bagi tahu, kita jumpa orang yang betul sembang dengan dia, kita dapat komisen berapa? Lagi nak buat grab. Lagi nak main-main. You bidang investment bang, ini you punya forte. Ni, jumpa the right person. Dia kata saya tak tahu nak buat macam mana apa. Bawa dia main tadi, aku closing dia. Apa masalah? Boleh 3 jam kita layan dia. Dia kata saya nak makan durian, kita bawa makan durian. Saya nak cruise Langkawi, kita bawa pergi cruise Langkawi dengan syarat bayar premium. Apa nak lagi? Saya nak umrah, kita bawa pergi umrah. Kita ambil cek atas cruise. Faham ya? Sebab itu saya committed dalam masalah ini, committed. Kalau dia kata saya boleh, tapi dengan syarat saya nak you all sponsor saya cruise 35 hari. Apa sangat? Pergi. Bayaran dia 22,000 for example, US dollar. Tak tipu. Ya, 22,000 US dollar. Tapi dia punya cruise Caribbean Sea lah, 22 hari ke berapa hari. Sebulan atas kapal. Tak apa saya bagi tahu, saya committed ya dengan closing yang kita nak buat. Ya. Okey. Ya, dan kita bagi peluang untuk dia committed jaga anak dia. Ya. Ada hal jaga anak, tengok Eli hari-hari jaga anak. Committed. Ya. Susah nak cari bapa misali macam ni. Yang banyak bapa main tarik tali macam yang kat belakang tu. Bapa main tarik tali. Kadang-kadang dia Tarik. laju je pergi mana main badminton. Sebab ada apa yang nak tanya. Any question? No question. Ambul ada nak tanya apa-apa? Okey. Ya. Yeah.